kuasa, ada rakyat jelata. Sekarang ni, masa di roh tu sama semua. Jadi kalau orang faham pada hakikat ini, dia tidak merasa diri dia kecil bila dia jumpa dengan orang besar, dan dia tidak merasa diri dia besar bila menengok orang kecil. Itulah hakikat daripada roh kita. Lepas itu dia menunggu. Kemudian roh tadi pun dikirim Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke dalam rahim mak saya di Pulau Sumatera sana. Ada yang masuk ke dalam rahim mak dia di Borneo sana. Ada yang Sabah Sarawak. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Moro sana, Filipina. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Patani sana. Kita pun semua bercerai-berai. Selepas itu kita pun lahir selepas 9 bulan 10 hari balik ke dalam dunia ni. Masa ni pula kita pun berjumpa balik. Makanya kata orang tua-tua dulu, langkah, rezeki, pertemuan, maut, semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selepas itu kita pun berjumpa balik. Siapalah yang pernah, saya tak pernah terfikir macam mana boleh berjumpa dengan Datuk, macam mana boleh berjumpa dengan tuan-tuan, macam mana boleh berjumpa dengan Ustaz. Walaupun kami sesama di Riau, sesama di Sumatera, sesama di Indonesia dengan Ustaz Henry, semua ada cerita pertemuan kita. Macam mana awal berjumpa begini, macam mana jumpa dengan Haji Saad, macam mana berjumpa dengan Datuk Kamil. Semua ada berjumpa. Kita berjumpa dengan orang rumah, dengan ibu daripada anak-anak kita. Semua ada. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama di sini Allah bagi kita macam nak masuk ke dalam hutan. Kita ada pedang, kita ada pisau, kita ada senjata. Maka dunia ni hutan.